9 rahsia pasal anxiety. 1. Anxiety adalah penyakit kerisauan, kebimbangan, ketakutan yang terlampau kerana trauma dan stres pasal penyakit dia yang tak hilang-hilang, tak sembuh. Dia fikir dan fikir, cari punca, janji sembuh, maka anxiety itu datang. 2. Anxiety bukan disebabkan oleh pemakanan ataupun perut. Anxiety berlaku kerana trauma dan stres kepada otak bahagian subconscious mind, separa sedar, yang menyebabkan otak itu menjadi sangat sensitif, sangat laju, sangat aktif dan overthinking. Selepas berlakunya trauma dan stres kepada diri dia, maka otak menjadi laju dan mengganggu semua dari rasa, jantung, paru-paru dan refleks. Bukan kerana perut, kerana otak yang terganggu. 3. Anxiety boleh baik, boleh sembuh dengan penjagaan kepala minda, otak minda, bukan dengan penjagaan perut, bukan dengan penjagaan makanan, ubatan, suplemen. Jaga perut tak boleh sembuh. Jaga otak, reset otak, boleh sembuh insya-Allah. Kena jaga, rawat otak minda, nombor 1. Nombor 4, orang anxiety tak boleh lawan, lagi nak sembuh, lagi nak rawat, lagi kuat penyakit tu. Anxiety kena terima kenyataan, berdamai dengan takdir, redha dengan ujian Tuhan dan masalah dan trauma yang Allah bagi, baru dia tenang dan lapang. Jangan usaha untuk sembuh, cuba untuk menerima dan abaikan dia. Lebih tenang, maka tak perlu makan pil tenang untuk merawat anxiety. Tenang adalah tip untuk sembuh anxiety. 5. Orang anxiety kena jaga pintu masuk anxiety, iaitu mata, mulut, telinga, otak dan jari. Kalau dia boleh jaga mata dia jangan Google, telinga dia jangan dengar bukan-bukan, otak fikir bukan-bukan, mulut cakap bukan-bukan dan jari Google bukan-bukan, insya-Allah kita boleh menghalang kemasukan dan trigger anxiety yang berulang-ulang. 6. Orang anxiety tak boleh pantang makan dan takut makan. Kalau orang anxiety takut makan dan pantang makan dengan apa sebab sekalipun, sama ada angin, gastrik, kembung dengan GERD, maka anxiety dia tak boleh sembuh. Kerana anxiety tidak boleh takut. Kita mesti takut Allah sahaja, Tuhan sahaja. Tidak boleh takut yang lain, makanan dan penyakit dan kolesterol dan sebagainya. Takut satu benda, anxiety tak sembuh. 7. Orang anxiety tidak boleh mengeluh, tidak boleh bercakap, berkongsi cerita pasal penyakit kepada siapa-siapa sekalipun. Lagi dia cakap, lagi dia kongsi, lagi dia cerita, lagi dia teringat, lagi anxiety datang. The more you talk, the more you remember. The more anxiety symptom will come and attack you. Jaga mulut. 8. Orang anxiety akan rasa lebih lega waktu dia sedang tidur dan sibuk. Simptom anxiety akan hilang. Kita kena lupakan dia dengan cara sibukkan diri, busykan diri sampai terlupa. Nanti simptom anxiety itu akan hilang dengan sendirinya tanpa perlu ubat dan suplemen apa-apa sekalipun. Orang yang bijak, dia buat sampai terlupa. Orang yang tak bijak, dia cuba melupakan. The more you try to forget, the more you remember. Kena cerdik, okey? 9. Orang anxiety kena reset mindset, bukan reset perut. Setiap hari kena reset. Aku baik, aku kuat, aku pandai, aku sembuh, aku berani, aku boleh, aku dah tahu, aku dah kenal, aku dah terima anxiety aku akan sembuh tanpa ubat. Aku mesti boleh. Selepas ini aku akan terror, boleh menang dengan anxiety. Aku kan pandai, Allah tolong. Hampa nak tahu lagi tip macam mana nak baik anxiety tanpa ubat? Follow lah, nanti aku akan ajar lagi. Mesti boleh. Kita pandai, Allah tolong.